Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk masak nasi kukus kurang kanji menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Untuk masak nasi dalam sembilan basket, berat maksimum beras adalah 350 gram dan speed maksimum adalah speed 4. Untuk beras biasa, paras air adalah sama level dengan beras manakala lebihkan sedikit air untuk beras basmati. Mula-mula isikan beras ke dalam sembilan basket. Kemudian basuh beras sehingga bersih. Letakkan sembilan basket ke dalam mixing bowl. Isikan air sehingga paras beras ataupun lebih sedikit. Tutup mixing bowl. Kemudian anda boleh pilih manual mode. Masak selama 18 minit suhu 100 speed 3 atau 3.5. Anda juga boleh pilih steaming mode. Masak selama 18 minit speed 3 atau speed 3.5. Mana-mana setting pun boleh. Anda jangan panik jika keluar buih seperti ini. Anda boleh letakkan baru madis di atas untuk elakkan terpercik. Dah siap. Angkat baru madis. Kemudian buka penutup mixing bowl. Ini pula nasi yang telah masak. Elok je kan? Biarkan 5 minit dalam mixing bowl sebelum angkat. Pastikan anda menggunakan spatula untuk angkat sembilan basket. Masukkan cangkuk spatula pada lubang sembilan basket. Kemudian angkat sembilan basket dan letakkan di atas alas. Ini pula air kanji dari beras. Anda boleh gunakan untuk siram pokok. Saya akan letakkan nasi yang telah masak ke dalam bekas tahan panas untuk elakkan nasi kering jika terdedah dan tidak ditutup. Hasilnya tiada kerak nasi. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.